Okey, jadi dalam sesi yang lepas kita telah masuk ke dalam tajuk berkenaan dengan ijarah, sewaan. Tajuk yang sangat dekat dengan kehidupan kita, yang mana kita, contohnya tempat kita menginap, contohnya tempat tinggal kita. Kalau kita tak beli rumah, kita menyewa. Jadi kita dah sentuh sedikit berkenaan dengan rukun-rukun dalam sewaan. Jadi hari ini kita akan sambung berkenaan dengan jenis-jenis dan syarat penyewaan. Jadi kalau kita bercakap tentang sewaan ni biasanya dia ada dua jenis. Secara umumnya ada dua jenis. Satu yang dalam kitab disebut sebagai sewaan aini, sewaan ain, barang. Contoh, ini saya dah cerita dah dalam sesi yang lepas. Contoh saya menyewa sebuah kereta. Dan kereta tu memang specifically memang kereta itu yang saya nak sewa. Kereta Azia warna merah. Okey. Itu jenis sewaan yang pertama. Contoh kalau kita nak sewa rumah itulah yang kita nak sewa. Itu yang pertama. Yang kedua, sewaan jaminan. Sewaan jaminan. Dalam bahasa kitab kita panggil sebagai fi dhimmah. Sewaan fi dhimmah ni, sewaan jaminan ni maksudnya saya nak sewa kereta. Contohlah saya nak ada perjalanan daripada Langit Semenyih ke Kelang. Jadi saya jumpa dengan seseorang lelaki ataupun sebuah syarikat. Saya cakap dekat lelaki tersebut atau syarikat tersebut, saya nak sewa kereta untuk bergerak dari Langit Semenyih ke Kelang. Dan apa lelaki itu jawab dekat saya, dia kata, boleh Ustaz Faris, boleh. Saya beri jaminan bahawasanya saya akan supply, saya akan provide, saya akan sediakan kereta untuk perjalanan Ustaz daripada Langit Semenyih ke Kelang. Itu jenis sewaan jaminan. Itu sewaan yang kedua lah. So maksudnya saya hanya perlu cakap spek kereta yang saya nak. Contoh saya nak kereta hatchback, berapa seat? 4 seat untuk 4 orang. Kereta hatchback, tak kisah kereta apa, jadi hatchback. Saya tak ada banyak barang. So saya hanya perlu bagi tahu spek kereta saja, dia akan sediakan. Sebab nanti akan ada perbezaan hukum antara sewaan yang pertama tadi dengan sewaan yang kedua. Okey. Seterusnya, hukum kontrak sewaan. Okey. Hukum kontrak sewaan ni, bila kontrak sewaan tu dah berlaku, contoh kalau tiba-tiba barang tu dia rosak sebahagian saja, macam mana kita nak kira? Okey. Kalaulah saya sewa kereta, contohlah saya sewa sebuah kereta dan tujuan asal kereta tu adalah saya nak sewa sampai Kelang. Okey. Bila saya bawa kereta tu belum sampai Kelang lagi, baru sampai Kajang, kereta tu dah rosak. Jadi apakah hukum sewaan tersebut? Okey. Kalaulah barang tu rosak, automatik kontrak tu dia terbatal. Sebab saya tak mampu nak gunakan perkhidmatan yang sepatutnya saya boleh guna. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kalaulah baru sampai Kajang, boleh tak orang tu, dia pemilik kereta tu minta bayaran sewa daripada saya? Saya tak bayar lagi, saya bayar deposit contohnya. Boleh tak dia minta full payment? Sebabkan saya dah guna baru separuh jalan. Boleh ke tak? Jawapannya tak boleh. Tak boleh sebab saya tak boleh gunakan kereta tu untuk capai tujuan saya. Baru separuh jalan dah rosak, bukan disebabkan oleh saya. So saya tak boleh dipaksa untuk bayar apa-apa sewaan yang berbaki. Apa-apa sewaan saya tak boleh nak bayar. Sebab yelah, kita sewa nak bawa kereta tu ke Kelang, tapi tak mampu nak bawa saya ke Kelang, maka tak boleh nak bayar sewa. Okey. Seterusnya, hak menggunakan perkhidmatan. Okey. Contoh kalau saya sewa rumah, satu biji rumah, boleh tak saya
nak bagi orang lain guna. Instead of saya yang guna, saya nak bagi orang lain guna. Contoh Haji Hambali kita, dia pemilik rumah, dia bagi rumah dekat saya untuk saya sewa lah. So saya bayar sewa bulan-bulan. Boleh tak saya nak bagi dekat adik saya untuk duduk dalam rumah tu? Boleh ke tak? Sebab yang buat kontrak tu saya, bukannya adik saya. Boleh ke tidak? Jadi dalam mazhab kita, pendapat dalam mazhab kita adalah kita penyewa berhak untuk memberikan orang lain peluang untuk guna apa yang kita sewa. Tak ada masalah. Contoh saya sewa rumah, saya tak duduk pun rumah tu, adik saya yang duduk. Boleh, tak ada masalah. Kan kalau saya sewa rumah, nak sewakan pula dekat adik saya pun boleh, tak ada masalah. Sewa atas sewa boleh. Cuma dia ada beberapa syarat. Saya dah sentuh benda ni sebelum ni. Okey. Kalaulah dia nak guna, contohlah saya nak sewakan adik saya, boleh. Dengan syarat yang pertama, adik saya mesti seorang yang amanah. Dia mesti seorang yang amanah, dikenali sebagai seorang yang amanah. Dan yang kedua, penggunaan adik saya mesti sama dengan penggunaan saya. Kalau saya sewa rumah Haji Hambali tu digunakan untuk kediaman saya, untuk duduklah, untuk menginap. So adik saya pun kena guna rumah tu untuk menginap. Dia tak boleh guna rumah tu untuk buka kedai ke, jadikan kilang ke, apa saja yang selain daripada kediaman, tak boleh. Sebab asalnya saya sewa tu untuk menetap saja. So bila saya sewakan kepada adik saya pun kena guna untuk tujuan menetap. Dan kalaulah Haji Hambali, pemilik rumah tu, dia syaratkan dekat saya, Ustaz Faris boleh sewa rumah ni, tapi dengan syarat orang lain tak boleh guna rumah ni. Dia letak syarat macam tu. So kalau dia letak syarat macam tu, automatik kontrak sewaan itu tidak sah. Sebab apa? Dia lebih kurang macam jual beli. Boleh tak kita letak syarat? Contoh saya jual phone ni dekat abang saya. Saya cakap kat abang saya, abang belilah telefon saya ni RM2,000. Tapi dengan syarat abang tak boleh jual dekat orang lain. Boleh tak kita letak syarat macam tu? Bukan cerita boleh lah. Ada tak syarat macam tu dalam kita punya pasaran? Saya rasa tak ada lah. Suka hati kita lah nak buat apa kan. Kita dah beli phone tu, suka hati kita lah nak jual dekat siapa. Konsep yang sama. Kita dah sewa perkhidmatan tu, suka hati kita lah kita nak bagi siapa pun yang guna perkhidmatan tu. Ataupun siapa-siapa nak sewa daripada kita pun tak ada masalah. Okay. Itu berkenaan dengan hak penggunaan perkhidmatan. Okay. Kita berbalik kepada kisah kereta tadi. Kereta. Saya nak cerita dalam keadaan macam mana kalau kontrak tu tak sah. Okay, kita dah belajar yang dalam konteks jual beli ke, sewaan ke, kalau kontrak tu tak sah, apa-apa bayaran tak sepatutnya dibuat, betul? Apa-apa bayaran tak sepatutnya dibuat. Macam kereta tadi, setengah jalan dah rosak, maka saya tak patut bayar apa-apa duit sewa lah. Sebab saya tak dapat guna pun kereta tu sampai Kelang tadi. Okay. Contoh yang lain, kalaulah saya sewa rumah, saya sewa rumah untuk sebulan. Okay. Jadi bila saya dah sewa sebulan, somehow rumah tu tak boleh digunakan, banyak macam-macam rosak, sampai saya tak boleh duduk dalam rumah tu dalam tempoh sebulan. Contohnya saya dapat duduk 15 hari je, lepas tu semua barang dalam tu rosak. So automatik kontrak tu terbatal, betul? Sebab dah tak boleh guna dah perkhidmatan tu. Tapi saya dah duduk 15 hari. Okay. Bila kontrak terbatal, sepatutnya saya tak perlu bayar apa-apa lah, kan? Sebab kontrak terbatal. Tapi dalam kita punya syariat ni, dia menjaga jugalah kita punya hak antara kedua-dua pihak tu. Jadi bila mana saya dah guna 15 hari, saya sepatutnya bayar untuk yang saya duduk 15 hari tu. Kita panggil sebagai kadar sewaan sepadan. Sewaan sepadan ni dia bukan dalam kontrak sewaan tu. Dia satu konsep yang umum yang digunakan kalau kontrak tu tak sah.
Sebab nanti dia argue lah, orang pemilik rumah tu dia argue, dah kontrak terbatal, ataupun saya argue kontrak dah terbatal, saya tak nak bayar lah. Tak boleh. Sebabkan saya dah duduk rumah tu 15 hari, saya tetap kena bayar untuk 15 hari tersebut. Kita namakan dia sebagai sewaan sepadan. Siapa yang boleh nilaikan sepadan ni? Biasanya kita rujuk kepada orang yang pakar ataupun profesional, orang yang memang ada dalam market tu, dia akan nilai berapakah kadar yang sesuai untuk kita bayar dalam tempoh 15 hari. Okay. Jadi secara konklusinya, dalam kontrak tak sah ni, tak semestinya kalau kontrak tu tak sah, salah satu pihak tak perlu bayar apa-apa. Bukan macam tu. So kalaulah kontrak tu tak sah, tapi kita dah guna separuh jalan dan kita dah memang utilize dah, tercapai tujuan kita, macam rumah tadi, kita dah duduk 15 hari dan seronok-seronok, selesa, takkan tak bayar langsung. Jadi kena bayar untuk 15 hari. Okey, itu berkenaan dengan sewaan sepadan kalau kontrak tidak sah. Okey. Sekarang berkenaan dengan tanggungjawab. Ini biasa yang berlaku kalau saya dengar lah. Tanggungjawab ni, siapa yang nak kena tanggungjawab terhadap, contoh kalau rumah tu rosak ataupun barang dalam rumah tu rosak, dapur ke, siapa yang kena bertanggungjawab? Penyewa atau pemilik? Okey. Dalam mazhab kita, orang yang memegang barangan sewaan, penyewa, dianggap sebagai pemegang amanah. Okey. Orang yang menyewa, contoh saya tadi menyewa rumah, saya dianggap sebagai pemegang amanah. Pemegang amanah ni apa? Pemegang amanah ni konsep yang umum juga. Pemegang amanah ni contohnya lah, abang saya dia nak pergi haji, so dia ada barang kemas, so dia minta saya simpankan sebagai seorang yang memegang amanah. So saya pun emas tu saya bawa balik, saya simpan dalam peti besi dekat rumah saya. Tiba-tiba ada pencuri masuk dan dia berjaya kopak, buka lock peti besi tu dan dia ambil emas tu. Dan tiba abang saya balik, dia tengok emas dia dah tak ada lah. Saya pun tengok tak ada. Boleh tak abang saya marah saya dan minta saya tuntut, dia tuntut dekat saya ganti rugi? Boleh ataupun tidak? Dia tuntut ganti rugi sebab emas dia hilang. Boleh ataupun tidak? Tidak. Dia suruh saya simpan. Saya dah simpan dalam peti besi, kena rompak juga. So dalam kes macam ni, saya sebagai seorang pemegang amanah, saya tak perlu bertanggungjawab kalau saya dah simpan di tempat yang baik. Itu konsep pemegang amanah. So kalau kita minta orang pegang amanah, selagi mana dia tak buat salah laku, dia tak cuai, dia tak langgar apa-apa syarat, maka dia tak perlu bertanggungjawab. So dalam konteks penyewa tadi, disebabkan penyewa itu adalah pemegang amanah saja. Bila saya sewa rumah, saya kena pegang amanah rumah tu, maka apa-apa yang berlaku dekat rumah tu bukan salah saya tak perlu bertanggungjawab. Okey, saya tak perlu bertanggungjawab untuk apa-apa yang bukan salah saya. Disebut dalam ni, sebarang kerosakan atau kecacatan pada barangan yang disewa tidak akan ditanggung oleh penyewa selagi mana ia bukan berpunca daripada salah laku atau kecuaian ketika menggunakannya. Ada banyak contoh yang diberikan. Contohlah, rumah tu, saya dekat dapur tengah masak, tiba-tiba rumah tu terbakar disebabkan alat memasak tu. Dan saya guna macam biasa, tiba-tiba terbakar. Gas terbakar lah dan sebagainya. Gas meletup, terbakar. Jadi bila keadaan sebegitu berlaku, maka saya tak bertanggungjawab. Penyewa yang kena settlekan masalah tu. Saya tak perlu bayar apa-apa. Okey. Nanti kita akan masuk kalau ada persengketaan je lah. Kadang-kadang kita tak buat apa-apa tapi kita kena tuduh. Nanti kita akan masuk bab tu. Okey. Contoh yang lain. Contoh jika kebakaran disebabkan, contoh saya asalnya sewa rumah tu untuk menginap je. Tiba-tiba saya panjang akal, saya macam tamak, saya nak gunakan rumah tu untuk bertukang contohnya.
bertukang, jadikan dia sebagai kilang contohnya, menyebabkan rumah tu terbakar, maka disebabkan salah saya sendiri. Saya tak duduk rumah tu diam-diam, saya gunakan rumah tu untuk bertukang, untuk jadi kilang dan sebagainya, menyebabkan rumah terbakar. Saya yang kena bertanggungjawab. Jadi kalau ada penyewa kat sini, bukan penyewa lah, saya rasa kat sini yang paling penting adalah pemilik rumah. Kalau pemilik rumah tu nak buat kontrak sewaan, pastikan yang kalaulah kesalahan tu memang kesalahan daripada pemilik, maka pemilik lah yang kena tanggung. Bukan letak semuanya kepada penyewa. Kita bagi adil lah. Jangan letak semua kesalahan yang ada dekat rumah tu letak dekat penyewa. Salah. Kalau kita sendiri yang tak sediakan perkhidmatan yang selayaknya sebabkan kita dapat bayaran sewaan, maka kita kena bertanggungjawab. Kalau kita tak sediakan perkhidmatan yang baik, kita dah dapat duit sedap-sedap, tiba-tiba perkhidmatan tu tak bagus. Kita pemilik barang sewa ni kena pastikan barang kita dalam keadaan yang baik. Okay. Contoh yang lain disebut dalam kitab. Contohnya, penyewa membiarkan api menyala ketika tidur hingga menyebabkan kebakaran. Okay. So kita dah boleh faham lah, kalau penyewa sendiri yang nyalakan api sampai rumah tu terbakar, maka yang salahnya adalah penyewa. Dan disebutkan dalam kitab juga satu faedah tambahan, yang mana Nabi SAW dalam sebuah hadis, Nabi kata, la tutrakun nar fi buyutikum 'inda an-naum. Nabi kata dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari, jangan biarkan api di rumah kamu ketika kamu tidur. So Nabi dah warning awal-awal. Nabi warning dekat para sahabat, jangan biar api itu terbuka ketika kamu tidur. Sebab apa? Sebab dalam hadis yang lain Nabi sebut, okay, dalam hadis yang lain tu, masa tu ada kebakaran di Madinah, ada berlaku kebakaran di sebuah rumah, dan masa tu waktu malam. Dan bila berlaku kebakaran, diorang pun bagi tahu Nabi, wahai Rasulullah, ada kebakaran. Lalu apa baginda Nabi kata, inna hadhihi nar innama hiya aduwwun lakum. Sesungguhnya api ni adalah musuh kamu. Nabi kata api ni adalah musuh kita. Oleh itu, fa idza nimtum fa atfi'uha ankum. Oleh itu, apabila kamu tidur, padamkanlah. Ya, ini nasihatlah. Saya tak pasti dalam konteks hari ni, sebab hari ni biasanya peralatan kita semua yang canggih-canggih lah, tak ada masalah kebakaran ni. Tapi kalau ada lah peralatan-peralatan kita yang patut tutuplah. Sebab dia ada risiko berlakunya kemalangan. Dan Nabi pun dah pesan awal-awal, kalau ada api tutup, jangan biar dia terbuka ketika kita tidur. Okay. Contoh yang lain, termasuklah jika kebakaran tersebut berpunca kerana membiarkan punca kebakaran berada di tangan kanak-kanak. Kita biarkan anak-anak kita main sampai rumah terbakar, pun salah penyewa. Okay. Contoh yang lain, kita sendiri yang menjadi punca akibat salah guna. Contohnya, penyewa menyewa sebuah kereta. Kita sewa kereta, kemudian kita bawa laju sampai aksiden. So salah kita lah, sebab kita memandu dengan berbahaya. Okay. Jadi secara konklusinya, dalam tanggungjawab ni, kita sebagai penyewa tak perlu bertanggungjawab kalau bukan salah kita. Itu konsep asal lah. Asasnya kita tak perlu bertanggungjawab. Okay. Okay, dalam konteks sewaan perkhidmatan, contoh kita bayar gaji dekat orang. Contoh kita ni business owner. Kita business owner, kita bayar upah. Contohlah kita ada bengkel, kereta. Kita bayar seseorang untuk bekerja lah dekat bengkel kita. Ramai, ada 5-6 orang. Okay. Dalam kitab disebutkan, orang yang bekerja di bawah kita ni, yang buat sesuatu yang dibayar gaji, dibayar upah, mereka menggunakan konsep yang sama seperti pemegang amanah tadi.
So kalau orang kat bengkel tu, dia buat kerja macam biasa je, tiba-tiba ada berlaku something. Contohlah, ada orang kita lah, saya hantar kereta dekat bengkel tu, apa-apa saja berlaku dekat kereta tu, saya tak boleh nak salahkan pekerja-pekerja tadi, sebab dia hanya memegang amanah saja. Selagi mana dia tak cuai, selagi mana dia tak langgar syarat, maka dia tak perlu bertanggungjawab kalau apa-apa jadi dekat kereta saya. Okay, tapi ini pendapatlah mazhab kita. Cumanya penulis kitab ni, dia bawakan satu pendapat yang lain dalam mazhab Hanafi, yang mana kalaulah contoh dalam bengkel tadi, saya hantar kereta, sebab ulama dalam mazhab Hanafi itu, dia memandang bahawasanya kalaulah kita biarkan kereta kita tu dihantar ke bengkel, lepas tu orang yang bekerja tu tak ambil tanggungjawab apa-apa, takut dia sambil lewat, dia macam ambil ringan dia jaga kereta kita, sebab dia tak perlu tanggungjawab kalau dia tak cuai. So nak mengelakkan benda tu, disebutkan dalam mazhab Hanafi, pendapat dalam mazhab Hanafi, orang yang kerja dekat bengkel tu dia mesti bertanggungjawab, melainkan berlaku sesuatu yang memang di luar jangkaan seperti bencana alam. Di level bencana alam baru dia tak perlu bertanggungjawab. Kalau kereta saya tu tiba-tiba kena curi ke, kena pecah ke, pekerja tu masih kena bertanggungjawab. Okay, maksudnya dia bukan setakat pemegang amanah lah. Kalau dah level kena bencana alam tu, barulah dia tak perlu bertanggungjawab. Tapi kalau setakat kena curi, kena pecah, dia masih kena bertanggungjawab. Ini pendapat yang dipilih oleh penulis kitab ini, bercerita tentang realiti hari ni lah. Sebab kalau kita pegang pendapat bahawasanya pekerja-pekerja tu hanya pemegang amanah semata-mata, kita takut dia ambil sambil lewa, dia macam buat tak kisah je kereta kita, kita takut, maka kita pastikan dia perlu bertanggungjawab. Nak tak nak dia kena jaga kereta kita dengan baik. Ialah sebab kadang kita tinggalkan kereta kita dekat bengkel contohnya, tinggal 2-3 hari, takkanlah kalau tiba kereta tu kena pecah dan sebagainya, dia pun saya tak ada tanggungjawab, saya dah tutup dah pintu bengkel tu tapi kena pecah juga kan. Kadang-kadang kereta kat bengkel pun kadang dia letak luar je, dia tak letak dalam, senang nak masuk dan sebagainya. Maka nak pastikan orang tu betul-betul bertanggungjawab. Pendapat Abu Yusuf dan Muhammad Al-Syaibani, Muhammad bin Al-Hasan Al-Syaibani dalam mazhab Hanafi, dia kata kena bertanggungjawab juga. Okay, itu berkenaan dengan tanggungjawab. Seterusnya, okay, kita dah nak habis bab sewaan ni. Penempatan kontrak sewa. Bila kontrak sewa ni tamat? Okay, satu, kalau kita tamatkan sendirilah, dua-dua setuju untuk tamat tu, tamatlah. Okay, seterusnya, benda lain yang menyebabkan kontrak itu tamat adalah barangan yang disewa itu rosak. Okay, saya dah sebut banyak kali tadi, kalau barangan tu rosak, maka kontrak terbatal. Kalau kita dah guna sikit, kita kena bayar upah sepadan. Kalau kita dah guna sikit tapi tak sampai tujuan, tak perlu bayar. Macam kereta tadi, kita sewa nak bawa ke Kelang, tiba-tiba setengah jalan dah rosak, kita tak perlu bayar. Walaupun kita dah setengah jalan, tapi sebenarnya kita tak sampai tujuan pun, so tak perlu bayar. Kalau kita duduk kat rumah, sewa sebulan, baru duduk 15 hari, rumah tu dah rosak, barang-barang semua dah rosak, kita tetap kena bayar 15 hari kita duduk tu. Sebab kita dah capai tujuan kita untuk mendiami rumah tersebut. Okay, itu kalau kita sewa barang yang aini. Kan tadi saya kata ada dua jenis sewaan, sewa barang dengan sewa jaminan. Ini semua cerita pasal sewa barang je. Kalau sewa jaminan, contohlah saya jumpa yang syarikat tadi kan, lelaki tadi, saya nak pergi Kelang, minta sediakan saya satu kereta hatchback. Saya tak kisah kereta apa, saya nak kereta hatchback. Dia pun kata okey, Ustaz jangan risau. Esoknya dia bagi saya kereta Azia, saya pun bawa. Tiba-tiba kereta Azia tu rosak tengah jalan. Saya call dia, cik, kereta ni rosak lah. Cik kata kereta ni elok je, okey tak apa. Dia minta maaf, dia kata okey, Ustaz tunggu situ, nanti saya akan hantar kereta hatchback yang lain. Saya jamin Ustaz pasti akan sampai ke destinasi. Itu maksud sewaan jaminan.
Dijamin kereta hatchback tu akan ada juga, dia akan hantar. Walaupun kereta pertama rosak, dia akan hantar kereta yang kedua. Kereta kedua rosak, dia akan hantar kereta yang ketiga. Sampailah saya sampai kepada tujuan saya. Itu sewa jaminan. Bezanya adalah sewa yang pertama tadi, contoh saya sewa betul-betul spesifik satu kereta tu, kalau kereta tu rosak, kontrak itu terbatal. Kalau sewa jaminan, saya baru guna sekejap rosak, dia masih tak membatalkan kontrak. So tak batal kontrak ni, saya tak perlu buat apa-apa lah. Saya hanya tunggu dia hantar kereta lain, saya pun bergerak. Okay, itu beza sewa jaminan dan sewa barang. Okay. So kalau kita nak buat sewaan, kita kena tengok kita nak sewa barang tu secara spesifik ataupun kita nak buat sewa jaminan. Kita minta pemilik tu jamin kita supaya dia boleh sediakan perkhidmatan tersebut. Sebab mudahlah kalau kita minta dia jamin, kita tak perlu nak renew kontrak banyak kali kalau barang tu rosak. Kita hanya perlu call dia, cakap kita nak barang, nanti dia akan bagi. Okay. Itu barangan yang disewa rosak. Okey. Perkara yang tidak membatalkan kontrak. Okey, ada 3. Yang pertama, kontrak sewa tidak terbatal hanya kerana barangan yang disewa tidak lagi menjadi milik pemilik. Contohlah tadi saya bagi contoh Tuan Haji yang Bali, dia ada rumah, dia sewakan dekat saya pun duduk dalam setahun contoh. Tengah-tengah tahun tu, bulan 6 macam tu, tiba-tiba saya dapat tahu yang Haji yang Bali dia nak jual rumah dia kepada orang lain. Boleh ataupun tidak? Okey, satu, boleh tak dia jual ke orang lain sedangkan saya tengah menyewa rumah tu? Dan yang kedua, terbatal tak kontrak? So jawapannya adalah tidak terbatal kontrak tu. Saya masih sewa macam biasa sampai bulan 12, Januari sampai Disember. Bulan 6 tu tiba-tiba dia nak jual, boleh untuk Haji yang Bali jual rumah tu, tak ada masalah. Bila dia dah jual, owner baru tu dia kena tahulah saya menyewa rumah tu. So kalau dia tahu, dia kena ada dia kena decide lah sama ada dia nak teruskan pembelian ataupun tidak. So nanti saya akan bayar sewa dekat owner baru. Okay, saya akan bayar sewa dekat owner baru. Dan owner baru, in case lah kalau owner baru tu dia tak tahu pun saya menyewa, okay, diorang deal berdua tanpa owner tu tahu. Yang Haji Bali pula tak cerita pula dekat owner baru ni yang saya tengah sewa rumah ni. Dan dah habis buat deal apa semua, tiba-tiba barulah dia dapat tahu dia nak masuk rumah ni, baru dia tahu saya yang menyewa. So dalam keadaan macam tu, owner baru tu dia ada pilihan, sama ada dia nak teruskan sewaan dan teruskan pembelian ataupun dia nak pulang balik. Dia ada hak untuk pulangkan balik rumah tu dekat Haji Bali, dia minta balik bayaran. Walaupun agreement tu dah selesai, dia boleh dibagi pilihan, khiyar. Dia bagi khiyar, pilihan untuk patah balik perjanjian tu, minta balik duit dekat Haji Bali dan dia serahkan balik rumah tu kepada Haji Bali. Okey, itu yang pertama. So kita penyewa tak ada kaitan dengan pemilikan rumah tu. Rumah tu nak jadi milik siapa pun tak kisah. Yang penting kita kekal dengan kontrak kita yang 12 bulan. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kontrak sewa tidak terbatal jika salah satu daripada pihak meninggal dunia. Contoh baru ni ada atuk saya meninggal. Bila atuk saya meninggal, atuk saya dia menyewa je, dia menyewa. Dan tiba-tiba dia meninggal. So bila dia meninggal, kontrak sewaan tu tidak terbatal secara automatik. Dia masih berjalan. Waris dia yang akan sambung. So nenek saya dengan nenek saya dia kekal menyewa rumah tu sampai tamat tempoh kontrak. Dia mewarisi rumah tersebut secara sewaan. So kalaulah penyewa kita tu meninggal ataupun kita sendiri pemilik meninggal, tak semestinya kontrak sewaan itu terbatal. Tak semestinya. Dan memang tak terbatal pun, melainkan kita letak syarat lah. Kita letak syarat untuk kita mudahkan urusan, kita letak syarat, tak ada masalah.
Syarat yang dipersetujui dua belah pihak, tak ada masalah. Tapi secara by default, secara asasnya, kontrak sewaan tak terbatal kalau salah seorang meninggal dunia. Warisnya akan ganti. Dia sama macam konsep jual beli. Kalau kita jual barang kat orang, bukan kita jual barang lah, kita beli barang, phone ni, ataupun apa-apalah, beli rumah lah. Kalau saya beli rumah, saya meninggal, rumah tu akan diwarisi. Sama macam sewaan tadi. Saya sewa rumah, saya meninggal, rumah tu punya perkhidmatan akan diwarisi oleh waris. Okey. Yang ketiga, kontrak sewa tidak terbatal jika berlaku sesuatu yang tak ada kaitan dengan barang yang disewa. Ini ada satu contoh lah. Contoh saya ada kereta. Saya sewakan kereta saya. Dalam pada masa yang sama, saya menawarkan diri saya untuk menjadi driver kepada kereta tersebut. So saya sewakan kereta saya kepada Haji Amali. Saya kata kat Haji Amali, Haji, saya sewakan kereta, bayar sekian-sekian, dan saya akan jadi driver. So saya jadi driver kereta. Tapi kereta tu Haji Amali sewa lah, tapi saya jadi driver. Tiba-tiba berlaku sesuatu menyebabkan saya meninggal dunia. Bila saya meninggal, kontrak sewaan itu masih sah. Sebab Haji Ambali dia sewa kereta je sebenarnya. Driver tu cerita lain, driver tu bayaran lain. So walaupun saya meninggal, tapi kereta tu masih disewa oleh Haji Ambali sampai tamat tempoh. So saya meninggal tu tak ada kaitan pun dengan barang yang disewa. Dia tak ada kaitan. Ini contoh yang diberikan lah. So apa-apa benda yang tak ada kaitan dengan barang disewa tak membatalkan kontrak. Walaupun nampak macam ada kaitan. Macam saya drive kereta tu, tapi saya drive ke, saya tak drive ke, Haji Ambali tetap sewa kereta. Itu maksudnya. Okey. Itu berkenaan dengan penamatan kontrak. Okey. Okey, ini yang terakhir. Kalau ada dakwaan, biasalah kalau ada dakwaan yang bergaduh, owner bergaduh dengan penyewa. Okey, ada dua situasi. Satu situasi kalau ada barang rosak. Okey, dapur tadilah, di situ pasal dapur tadi. Saya penyewa. Saya tengah masak-masak, tiba-tiba dapur tu rosak. Okey, dapur tu rosak. Owner dia datang rumah tu, dia dakwa yang saya yang rosakkan dapur tu. Okey. Ini cerita kalau tak tahu saya ni penyewa ni yang rosakkan ke ataupun orang lain yang rosak. So saya claim dekat dia, saya cakap tak, dapur ni memang rosak. Saya tak buat apa-apa pun dah rosak. Tapi owner tu datang rumah, dia kata tak, aku dah sediakan elok je dapur ni. Kau yang rosakkan. Dia cakap kat saya yang rosakkan. Saya cakap tak, memang dah rosak. So kalau dibawa ke mahkamah, siapa yang menang? Menanglah, kita bagi menang. Okey. Dalam kes sebegini, pengakuan yang diterima adalah pengakuan penyewa. Saya yang akan menang. Sebab tak ada, contohlah, memang dah bergaduh, tak ada bukti. Tak ada bukti yang saya rosakkan, tak ada bukti juga yang dia dah sediakan barang yang elok. Okey. So bila berlaku macam tu, pengakuan siapa yang mahkamah nak terima? Mahkamah akan terima pengakuan penyewa. Penyewa yang akan menang. Sebab apa? Sebab okey, antara saya dengan owner, siapa yang buat dakwaan ke atas benda yang tak berlaku asalnya? Okey, kita kena faham yang asalnya rumah tu elok. Asal rumah tu elok. Hukum asal rumah tu mesti elok. Kalau tak elok, dia tak akan buat sewa, betul. Hukum asal rumah tu adalah elok. Bila mana dia, owner datang, dia buat dakwaan yang kau telah merosakkan benda yang elok. So bila dia datangkan dakwaan, saya rosakkan benda yang elok jadi tak elok, dia kena datangkan bukti yang saya dah rosakkan barang yang asalnya elok. Saya punya dakwaan, saya hanya kata barang tu memang rosak. Jadi bila dia datang dakwa saya yang barang tu rosak, sedangkan hukum asal barang tu adalah elok, maka dia yang kena datangkan bukti, bukan saya.
Orang yang dakwa benda tu rosak dalam keadaan asalnya benda tu elok, dia yang kena buktikan barang tu rosak. Contohlah kalau saya masuk kedai, tiba hari yang sama dalam kedai tu ada barang hilang. So owner, asalnya barang tak hilang, tiba-tiba barang hilang. Owner kedai, dia tak boleh tuduh saya tanpa dia datangkan bukti. Sebab dia dah tuduh saya menghilangkan barang yang asalnya ada. Asal barang ada, tiba-tiba hilang. Owner yang kena buktikan yang saya hilangkan barang, bukan saya yang kena keluarkan bukti. Okay, normal lah kan? Saya yang kena tuduh, dia lah yang kena keluarkan bukti. Sama macam rumah tadi, asalnya barang rumah tu elok, asalnya elok. Bila owner datang, dia tuduh saya rosakkan barang yang elok, dia kena datangkan bukti yang saya rosakkan. Okay. Ini aplikasi ni kita boleh pakai kat mana-mana. Ini memang kaedah fiqh lah. Sesiapa yang datang dengan dakwaan, dia kena datangkan bukti. Al-yaminu ala man ankar. Penafian. Saya yang kena tuduh ni, saya hanya perlu nafikan dengan sumpah. Saya kena nafikan dengan sumpah. Saya menafikan dakwaan tersebut dan saya bersumpah. Nanti kalau kat mahkamah nanti dia akan tuduh saya, owner tuduh saya rosakkan barang yang asalnya elok, saya hanya perlu menafikan yang saya tak buat benda tu dan saya bersumpah. Maka sumpah saya itu diterima oleh mahkamah. Jadi salahnya di situ adalah salah owner. Ini cerita kalau owner tak datangkan bukti. Kalau dia datangkan bukti yang saya rosakkan, saya salah. Tapi kalau dia tak ada bukti, saya hanya perlu angkat sumpah. Itu yang pertama, situasi yang pertama. So owner, pastikan kalau kita nak tuduh penyewa tu buat kerosakan, owner yang kena datangkan bukti. Macam-macam cara boleh buat lah. Contoh, kita memang snap gambar ke, buat video ke, barang-barang rumah tu memang elok, kita guna elok dan sebagainya, kita buatlah jadi bahan bukti. So nanti kalau apa-apa jadi di mahkamah, kesalahan tu adalah pada owner kalau owner tak dapat buktikan. Sebab asalnya barang tu elok. Okay. Situasi yang kedua adalah pemulangan. Contohlah, saya pinjam telefon. Okay. Tiba-tiba ada beza pengakuan. Saya cakap kat owner, aku dah pulang lah telefon. Contohlah, owner phone tu Ahmad nama dia. Ahmad, aku dah pulang dah phone tu. Lepas tu Ahmad kata, bila masa kau pulang? Tak ada pun. Okay, gaduh. Hukum asal, telefon tu dah dipulangkan ke belum? Hukum asal. Asalnya phone tu saya pinjam. Jadi saya pinjam phone tu, hukum asal, keadaan asal, adakah saya dah pulangkan? Belum lah. Keadaan asal phone tu saya belum pulang. Okay. Bila sampai tarikh pemulangan telefon tu, saya cakap kat dia, aku dah pulang lah. Owner cakap, bila masa kau pulang? So bergaduh. Bila bergaduh, kita tengok balik keadaan asal dia apa? Keadaan asalnya belum pulang. Sebab saya pinjam, saya belum pulang. Dan saya yang buat dakwaan, saya dah pulang. Daripada belum pulang kepada dah pulang, saya yang buat dakwaan, telefon tu dah dipulangkan. So bila saya yang buat dakwaan, saya yang kena keluarkan bukti. Ni aku dah buktikan ni, kita ambil gambar pakai phone lain contoh. Aku dah pulang dekat rumah kau, ini orang, kita bagi bukti, selamatlah. Kalau saya tak bagi bukti, kita kembali kepada keadaan asal. Keadaan asal adalah phone tu belum dipulangkan. So maksudnya kalau berlaku pergaduhan, barang yang belum pulang ke dah pulang, saksi penyaksian yang diterima adalah milik owner tadi. Sebab owner memang tunggu bila dia nak pulang. Owner memang tunggu je. Sebab keadaan asalnya adalah belum pulang. Bila belum pulang, dia tunggulah. Tiba-tiba peminjam tu kata, saya dah pulang. Bila masa kau pulang? Mana bukti kau dah pulang? Macam tu. Bukannya owner yang kena buktikan yang saya dah pulang, yang saya tak pulangkan. Pelik lah. Macam mana dia nak buktikan yang saya tak pulangkan? Jadi saya yang kena buktikan yang saya dah pulangkan. So dalam kes bergaduh antara owner dengan
penyewa, yang dimenangkan adalah owner tadi. Sebab asalnya adalah dia belum pulang. So kalau masuk mahkamah ke, saya tak pasti dah boleh masuk mahkamah ke tak benda-benda macam ni. Saya tak pasti sejauh mana mahkamah kita mengambil kira pergaduhan yang macam ni dalam bab sewaan. Saya rasa tak ada sebab mahkamah. Oh alam, saya tak ada ilmu lagi pasal tu. Cuma yang saya tahu mahkamah syariah dia banyak berkenaan dengan hal keluarga, gaduh cerai sebagainya kan, benda hal keluarga. Jadi bab harta ni setahu saya dia banyak dalam mahkamah sivil lah. Mahkamah sivil, tapi dia takkan ikut mazhab kita lah, dia akan ikut mazhab barat. Jadi kalau dalam mazhab kita, kalau ada pergaduhan, kita kena tengok hukum asal tu apa. Okay, ni kita kena faham lah hukum asal dia apa, keadaan asal dia apa. Macam kalau saya dituduh mencuri, asalnya adalah barang itu tidak dicuri. So kalau ada orang tuduh saya mencuri, dia yang kena bawakan bukti. So kalau barang tu dah pulang ke belum, keadaan asal barang tu adalah dia belum dipulangkan. So kalau ada orang bagi tahu dia dah pulang, dia kena datangkan bukti dia dah pulangkan. Sama macam kes rosak tadi, kalau barang tu asalnya elok, tiba-tiba rosak, orang yang dakwa barang tu rosak, dia kena datangkan bukti. Dan orang yang didakwa hanya perlu bersumpah, dan sumpah dia akan diterima. Okey. Itu sedikit sebanyak berkenaan dengan sewaan. Alhamdulillah kita dah selesai bab sewaan. Kalau ada soalan, saya buka kepada soalan. Ya. Saya tak dengar. Okey. Okey. Boleh. Okey, soalannya adalah kalau owner penyewa ke owner? Penyewa. Tuan punya rumah. Okey. Soalannya kalau owner tu, okey, owner rumah sewakan rumah. Tiba-tiba owner tu meninggal dunia. Waris lah kan. Warisi bisnes tu lah. Kita panggil bisnes lah. So dia warisi rumah punya bisnes. So kalau dia pilih untuk batalkan kontrak, boleh. Tapi dia kena bincang dengan penyewa. Dia kena capai kata sepakat lah. Dua-dua kena setuju untuk batalkan kontrak. Kalau sebelah pihak je tak boleh. Kena dua-dua setujulah. Okay. Sebab nanti kita akan masuk dalam bab lepas ni. Ulama susun bab sewaan ni. Lepas ni kita akan masuk bab sagu hati. Sagu hati ni ulama akan bezakan antara sagu hati dengan sewaan. Okey. Jadi sewaan ni dia tak boleh batal sebelah pihak saja. Dia kena dua-dua setuju. Dia menzalimi lah kalau sebelah pihak dia yang batalkan, tiba-tiba batalkan. Dia kena capai persetujuan antara dua belah pihak. Yang sepatutnya macam itulah. Tapi saya rasa kalau di kita dekat sini, kalau owner tu suruh batal je kan. Ataupun owner kata batal, penyewa tak nak keluar, sepatutnya boleh dia macam tu. Tapi biasanya kalau kat sini, kalau owner tu suruh keluar, dia terbatal je. Alam, mungkin ada pendapat lain dalam mazhab yang lain. Tapi kalau kita sewaan mesti diteruskan. Kalau nak batal, mesti kedua-dua belah pihak setuju untuk batal. Okey. Ada soalan lain? Kalau tak ada, setakat itu saja daripada saya untuk malam ni. Aku qauli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tak.